Sering kali didengar gelandangan menjadi perhatian masyarakat setempat dan pelbagai bantuan disalurkan yang kebanyakannya merupakan makanan dan pakaian. Uniknya kali ini ialah kerjasama dua negara melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang dianggotai anak muda mengambil peranan melunas tanggungjawab itu, dan pergerakan kesedaran berperih kemanusiaan Mahu Malaysia bergabung tenaga dengan Mahu Singapura. Presiden Mahu Muhammad Faiz Naim mengakui penganjuran program sumbangan makanan dan pakaian kali ini menerima dana terbanyak yang disumbangkan pelbagai pihak. Dari Mahu Singapura sendiri, sebanyak $1,450 Singapura dapat dikumpulkan dalam waktu singkat, manakala Mahu Malaysia berjaya mengumpul dana sebanyak RM10,000 dalam masa 4 hari. Kali ini Mahu prihatin menyediakan dan mengagihkan 300 pak makanan kepada gelandangan di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur pada pukul 6.30 petang. Dah setahun, Alhamdulillah, dan tujuan utama saya tubuhkan organisasi ini sebagai salah satu cara untuk rakyat Malaysia sendiri untuk membantu mana-mana saja orang yang susah, homeless ke, anak yatim, ibu tunggal, siapa saja yang susah. Kita cuba untuk meringankan beban mereka. Untuk memupuklah semangat-semangat membantu orang lain di kalangan rakyat Malaysia, muda, tua, remaja dan kanak-kanak lain lah. Seperti mana yang kita dapat lihat hari ini, kenapa kami pilih tempat ini? Tempat ni dia jam. Jadi ramai orang nampak, dan benda tu kita sebenarnya bukan nak menunjuk orang, tapi nak memupuk orang lain untuk bantu bersama-sama kami untuk bantu yang memerlukan. So ini adalah event yang pertama di Kuala Lumpur yang Jia bergabung dengan Kuala Lumpur lah, dengan Malaysia lah. Dan I brought along my parents, my mother, my father, my brother, my friends, dan Kak Jia kutip dana daripada Singapura, kerana bukannya cakap kalau kat Singapura tu tak ada orang-orang yang OKU lah kan, tapi apakan daya this year kita nak menyebarkan sayap ke luar negeri. Bukan sahaja dalam kalangan gelandangan tidak berumah mengambil peluang untuk mendapatkan makanan dan pakaian sumbangan, malah yang susah dan berpendapatan rendah juga mengambil peluang mengurangkan beban mereka. Mereka menunggu seawal jam 6 petang bagi mendapatkan makanan dan barangan yang dibawa oleh organisasi ini. Memang hari-hari dia pergi sini. Untuk bawa makanan, kadang-kadang orang beli bantuan macam susu, pampers dia, diorang bagi. Saya kerja tak ada. Kerja saya mencari barang yang tu. Kotak, surat khabar, dululah. Botol kaca, itu saya. Sekarang saya cari tin pula. Ya, boleh meringankan kan. Memang ada tak tentu kalau yang petang macam tu. InsyaAllah kalau memang itu boleh meringankan beban agak.